Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam 19 Ramadan. Semua boleh dengar suara saya? Boleh, Doktor. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita bersiaran, kami bersiaran daripada Cafe Series Kate Lead untuk slot Sulamisu hari ini. Okey, saya tidak berkeseorangan hari ini. Saya bersama Puan Nur Azirawani binti Man, iaitu Ketua Seksyen Pentadbiran di Kate Lead. Okey, hari ini kita pergi slot Sulamisu. Kita punya topik hari ini ialah From Application to Approval, Mastering Dana Sulam at UPM. Okey, saya rasa kita boleh mulakan. Semua audience okey boleh dengar jelas? Jelas, jelas, Alright, Doktor. Alhamdulillah. So kita boleh mulakan. Saya rasa Taklimat Dana Sulam at UPM untuk pembukaan permohonan dana semester kedua 2025-2026. Okey. So next. Okey, Sulam. Saya rasa ramai dah familiar with nama Sulam ni, iaitu nama penuh dia Service Learning Malaysia University for Society. Sulam merupakan salah satu daripada amalan pendidikan berimpak tinggi, which is HIP, yang diperkenalkan oleh KPT, which is dia merupakan satu inisiatif di mana pembelajaran akademik dalam kelas di embed digabungkan dengan pembelajaran luar kelas melalui khidmat komuniti. Di mana pelaksanaan sulam di UPM selari dengan RPTM, Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035, melalui lonjakan 1 pembelajar berpaksikan kemanusiaan, berciri keusahawanan dan adaptif. Pembelajar tu learners. Serta align dengan pelan strategi UPM iaitu 2026-2030. Melalui salah satu pemacu transformasi iaitu khidmat komuniti. Juga align dengan penerapan Community Resilience Experiential Learning CARE di bawah kerangka Excel, dan juga align dengan hasrat universiti untuk melahirkan graduan resilient and change ready talent yang memiliki kompetensi holistik. Okay. So di UPM kita ada 2 jenis inisiatif sulam. Itu pertama, lantikan penyelaras sulam di setiap fakulti, dan juga kedua ialah Dana Sulam at UPM. Okey, sebelum kita lanjutkan lagi taklimat hari ini, kita nak perkenalkanlah penyelaras sulam yang telah dilantik bermula 1 Februari 2026 hingga 31 Januari 2027. Okey. Mungkin saya yang nak cek hadiran ni. Okey. Okey, Dr. Juju Nakasha Jaafar untuk Fakulti Pertanian. Dr. Juju ada di sini? Dr. Juju dah masuk belum? Okey, seterusnya Dr. Evelyn Lim Aileen untuk Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar. Mereka merupakan penyelaras sulam di fakulti. Dr. Evelyn Lim Aileen. Ya, Okey. ya saya ada. Thank you. Okey. Terima kasih. Profesor Mada Dr. Rozaihan Mansur untuk Fakulti Perubatan Veterina. Dr. Rozaihan. Ada ke? Ada ke? Okey, seterusnya Profesor Mada Insinyur Dr. Muhammad Effendi Yaakob untuk Fakulti Kejuruteraan. Dr. Muhammad Effendi ada ke? Mungkin ada kot. Okey, seterusnya Dr. Mazni. Oh, Dr. Zahan di USA now. Okey, it's good. Okey, seterusnya Dr. Mazni Muhammad Mohtar untuk Fakulti Pengajian Pendidikan. Dr. Mazni ada ke? Ni orang otai kita ni. Okey, seterusnya Profesor Mada Dr. Masyitah Syekh Maidin untuk Fakulti Sains. Dr. Masyitah. Seterusnya Dr. Muhammad Hafiz Abdul Rahim untuk Fakulti Sains dan Teknologi Makanan. Seterusnya Profesor Mada Dr. Roslan Rosnan untuk Fakulti Ekologi Manusia. Dr. Enawita Atan untuk Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Nama baru ni rasa. Dr. Ada. Enawita, okay, Alhamdulillah. Saya gantikan Dr. Fazila, Doktor. Good. Okay. Okay, seterusnya Dr. Ahmad Fairuz Arif CD daripada Fakulti Kebentuk dan Seni Bina. Dr. Ahmad Fairuz ada kali ini?
Okey, mungkin akan datang sekejap lagi. Dr. Syarudin Muhammad Syam untuk Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Dr. Syarudin ada ke? Ada. Alhamdulillah. Okey, seterusnya Dr. Nur Afizah Muhammad Arifin daripada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Dr. Afizah ada ke? Ada. Alhamdulillah. Okey, Profesor Madya Dr. Adam Liu Tian Chow daripada untuk Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul. Dr. Adam ada ke? Ya, ada. Okey, tak apa. Seterusnya Profesor Madya Dr. Mas Hariza Ali untuk Sekolah Perniagaan dan Ekonomi. Dr. Mas ada ke? Ada, sini. Alhamdulillah. Okey, seterusnya Dr. Muhammad Hakim Ali Hanafiah untuk Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan. Dr. Hakim ada ke hari ini? Dr. Hakim? Dan akhir sekali Dr. Nurul Nadwa Zulkifli untuk Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains. Dr. Nadwa ada ke? Ada saya. Okay, Alhamdulillah. So sebenarnya nak mention that penyelaras sulam bagi UPM ialah Dr. Chong Chong Min daripada Fakulti Pertanian dan dibantu dengan Puan Nur Iman Sofia. Puan Nur Iman, say hi sikit Puan Nur Iman. So penyelaras sulam akan berhubungan dengan Puan Nur Iman dan Dr. Chong kerap lah. Okey, seterusnya. Okey, taklimat hari ini berkenaan dengan dana sulam at UPM. Okey, objektif taklimat menerangkan mengenai peruntukan dana sulam at UPM, memberi penerangan mengenai tata cara permohonan dana sulam at UPM, menerangkan prosedur tuntutan dan menyelaraskan proses tuntutan dana dan dokumentasi sokongan diperlukan untuk membuat tuntutan. Okay, seterusnya. Okey, dana sulam at UPM ni bertujuan untuk memberikan sokongan dana tambahan kepada pihak fakulti ataupun sekolah untuk melaksanakan aktiviti sulam. Hopefully dengan insentif ini dapat membantu fakulti dan sekolah untuk menampung kos pelaksanaan program dengan lebih galak, dengan menggalakkan lebih banyak program yang bermakna bersama kolaborasi komuniti, industri dan juga NGO. Which is jika kursus ataupun fakulti ataupun sekolah tersebut rakan-rakan ada menyediakan dana untuk projek sulam projek sulam untuk bagi kursus tersebut, rakan juga masih layak untuk memohon dana at UPM yang diuruskan oleh KLIT. Okey, walaupun mungkin ada penajaan daripada industri, penajaan daripada komuniti tersebut ataupun suntikan dana daripada fakulti, tapi masih boleh juga apply untuk dana sulam at UPM ni. Okey, jenis program dan kelayakan dana. Pertama untuk program Trust Care, which is care ni minimum kursus terlibat yang 3 kursus dan layak memohon sehingga 3,000. Jadi satu kursus diperuntukkan untuk 1,000. Program kedua, program bukan Trust Care, which is hanya satu kursus terlibat, layak memohon 1,000 untuk satu kursus. Okay, seterusnya. Ada pertanyaan ke yang boleh je tanya awal saya present ni? Boleh je bertanya ya. Seterusnya, okey, ini senarai program dan kursus Splash bagi semester yang akan dibuka ni, semester 2 sesi 2025-2026. Ada 10 fakulti yang telah memberi maklum balas, di mana ada beberapa fakulti yang masih tidak memberi apa-apa maklum balas. Okey, boleh nampak senarian fakulti tak perlu saya sebutkan. Dan juga ada fakulti yang telah memberi maklum balas tetapi masih tidak lengkap sebab kami memerlukan maklum balas program tersebut. Adakah program tersebut ada kursus yang akan melaksanakan sulam ataupun tidak. So yang tidak lengkap ni maksudnya ada program yang masih tidak menyatakan ya ataupun tidak bagi perancangan kursus sulam di program tersebut. Okey. So segeralah memberi maklum balas nanti pada pihak kami. Okey, ni data sehingga 6 Mac. Mungkin sebelum ni dah ada yang kan 6 to 9 hari ni, mungkin in between tu dah ada yang memberi maklum balas. Okey. Alhamdulillah. Alright. Okey, ini garis masuk umum bagi permohonan dana sulam at UPM. So, kena melengkapkan borang, sama ada melengkap atau menskini borang dan menghantar borang permohonan pada 1 minggu sebelum semester buka. Which is semester 2 kali ni dia buka elok je habis hari raya kan. So, dana sulam ni akan dibuka
by this week. So dah boleh start mohon lah. Boleh upload, boleh download the form, boleh start mohon untuk apply the dana ni. Okey. Dan minggu 1 hingga 2, Kelly akan menyemak, pihak kami akan menyemak sama ada permohonan tu macam mana, sebab ada form tu banyak item yang kena fill up. So kami akan semak, kami tak gitu reject, which is semak, dan kalau ada penambahbaikan keperluan bagi completekan, lengkapkan form tu, kami akan beri balik pada pesara khusus dan perbaiki dan hantar semula. Okey, minggu ketiga hingga 14, so pesara akan melaksanakan aktiviti sulam. Okey, bagi program bachelor semester pertama, okey, dicadangkan melaksanakan aktiviti sulam selewat-lewatnya pada pertengahan Disember 2026. Bagi yang merancang pelaksanaan aktiviti sulam pada tahun 2027, perlu memastikan bahawa semua pembelanjaan berkaitan aktiviti tersebut dilakukan dalam tahun kewangan 2027. Sebab peruntukan yang kami terima yearly. So maksudnya dia kritikal bagi semester pertama sebab melibatkan 2 tahun berbeza. Jadinya jika maksudnya all the claim, all tuntutan, all receipt yang nak digunakan untuk buat tuntutan perlulah bertarikh 2026 untuk peruntukan 2026. Jika aktiviti sulam tersebut ataupun receipt tersebut membuat pembelian, membuat urusan dan receipt itu bertarikh 2027, peruntukan digunakan peruntukan pada tahun hadapan. So kena clear kat situ supaya dia mesti boleh dapat, cuma kami rakan-rakan semua tak boleh claim receipt yang bertarikh 2026 untuk 2027 punya peruntukan. Okay, nanti ada certain form dan dia punya declaration on that. Okay, dan seterusnya minggu 12 hingga 18, dan ini penting. Pensyarah mengemukakan laporan dan juga poster kepada pihak Kelip dengan tuntutan hanya boleh buat selepas aktiviti sulam dilaksanakan, selepas rakan-rakan semua menghantar laporan dan poster, dan barulah boleh buat proses tuntutan. Jika tidak proses kedua perkara ni tidak boleh membuat, tak layak lagi, belum lagi boleh buat tuntutan. Okey, itu perkara yang perlu kena ingatlah itu. Kena complete the activity of course, lepas tu complete hantar the laporan dan juga hantar poster, dan selepas tu baru boleh seterusnya untuk mengisi sistem e-claim untuk membuat tuntutan. Okay, seterusnya. Okey, ini borang. Okey, borang permohonan dana. Okey, yang boleh dapat melalui laman sesawang Kelip. Okey, ada penambahan pengemas ginian borang, iaitu pada ada kami sebelum tak ada mention about tempoh perkhidmatan. Tapi sebab ada banyak kes-kes yang tertentu, so penjelas khusus ataupun pensyarah yang melaksanakan aktiviti sulam tersebut kena mention over there lah tempoh perkhidmatan yang berbaki. Okey. Alright, seterusnya. Okey, aktiviti sulam. Okey, aktiviti itu kena clear. Boleh saya interrupt kejap. Okey, boleh. Apa maksud tempoh perkhidmatan kita punya? Saya selama berapa lama berkhidmat di UPM ke? Maksudnya masa tu? Tempoh perkhidmatan saya rasa baki tempoh perkhidmatan kan Puan Wani? Doktor, dia macam ni. Tempoh sehingga bila doktor pencen? Bila doktor pencen tu? Nak tarikh ke nak bulan? Tak clear lah sini. Tarikh pun boleh. Sebab dia macam ni doktor. Untuk saya share sedikit sebab ada isu yang mana pada pelaksanaan yang lepas tu kita ada kes pensyarah ni dia lagi 6 bulan dia nak berpencen. Dan dia buat aktiviti sulam dan lambat buat tuntutan. Sehinggalah tarikh dia berpencen, dia tak dapat memasuk sistem e-claim tu disebabkan dia telah berpencen. Okey, So, jadi maksudnya borang ni dia kena tulis tarikh, betul. Tarikh berpencen. tarikh berpencen bukan tempoh Betul. perkhidmatan. Betul, Kalau betul. tempoh perkhidmatan ni macam bulan kan? Ataupun Betul. Period daripada dulu sampai sekarang aktiviti berapa bulan dah berkhidmat. Betul. So saya rasa mungkin kena ubah lah kot nanti orang Betul. Terima tak kasih faham. doktor. Terima Okey, kasih. terima kasih. Iman, nanti tolong betulkan tarikh Assalamualaikum, minta maaf boleh interrupt sikit Salam. Boleh. Sila. sekadar cadangan lah sebab isu dia tadi 6 bulan macam tu kan.
Kalau kita nak tulis, kalau kita ni masih 20 tahun, kita pun tak tahulah 25 tahun lagi ke, 20 tahun lagi ke kan, berpencen tu. Boleh tak kalau macam just bagi more than 2 years ke, more than 1 year ke, apa yang Kate rasa minimum yang perlulah. Jadinya, sebab kalau tidak kita tak boleh bagi yang Saya rasa spesifik pun tadi saya mungkin. dah cadangkan supaya kita guna tarikh. Jadi tak payahlah Kate nak letak berapa minimum-minimum. Bila guna tarikh kita dah tahulah tarikh bersara bila. Kan? So Saya nak mencelah boleh ke? Dia Boleh, confusing boleh. lah ni. Dia confusing saya rasa. Kena buat nota je. Sila pastikan pegawai yang mohon ini tempoh berpencen melebihi 2 tahun daripada permohonan. Jelas. Sebab kalau you letak tarikh pun tak selesai isu. Isunya adalah orang yang nak claim tu dah habis berpencen kan. Kenapa tak tulis je sila pastikan pemohon ada kurang-kurang pun 2 tahun sebelum pencen. Dah clear. Kan senang? Boleh, boleh doktor. Terima kasih. Semua Senang. cadangan tu kami Straightforward je. take note. Okey. Boleh, boleh. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Boleh doktor, cuma ada beberapa kes pensyarah yang nak berpencen ni dia masih mengajar aktiviti sulam. Jadi Kalau kita tak, maksudnya dia tak layak lah. Kalau katalah you kata setahun kan sebelum pencen, dia dah 6 bulan dah pencen, maksudnya tak layak lah apply for sulam ni. betul Straightforward kita, je. kita tidak menindakkan hak dia tu. Jadi kita letak di situ supaya di pihak kami pun boleh macam ada tindakan susulan untuk remind dia. Remind. Saya rasa kalau you letak, dia tak jelas tau. Sebab apa-apa pun kita buat, kita nak selesaikan isu tau. Isunya adalah tuntutan tak lepas sebab dia dah pencen. That is the issue kan. So, you buat nota, sila pastikan you tak berpencen lah. Maksudnya dalam tempoh sekian-sekian, you mesti lagi staff UPM. Clear cut. Kalau tak, nanti dia pun confused. Bila kita buat nota yang jelas, orang yang memohon pun dia faham situasi. So kita nak memudahkan orang supaya faham. Isu dia adalah dia tak boleh nak claim sebab dia dah pencen. So saya rasa clear cut. You just buat nota. Nota pun dah cukup dah. Tak payah buat tarikh, buat nota saja. Sila pastikan tempoh ni maksudnya ayat supaya faham bahawa isu dia adalah dia tak boleh nak claim sebab dah pencen. Boleh, boleh doktor. Okey, terima kasih doktor. Terima Boleh kasih. saya tanya satu soalan? Boleh, boleh. Macam ni, Silakan. yang nak isi borang ni, yang kita nak apply ni, katalah satu subjek ada 3 kumpulan. Jadi, setiap pensyarah dari setiap kumpulan yang akan apply ataupun penyelaras sahaja akan apply. Itu macam mana? Okey, kalau setiap kursus tu mempunyai dia berbeza. Walaupun satu kursus sama, tapi aktiviti sulam tu berbeza. 3 kumpulan, katakan. 3 Tiga kumpulan kumpulan sebab berbeza. ramai. Berbeza kan? Okey, dia tak clear berapa kumpulan apa, tak ada kumpulan ke. Janji aktiviti sulam, kalau aktiviti sulam sama, penyelaras ataupun seorang wakil daripada pensyarah bagi program penyelaras biasanya untuk penyelaras bagi kursus tersebut. Kalau program sulam dia sama. Tapi ada juga kursus sama, program sulam dia berbeza. So, I nak claim, lecturer lain claim sebab I pergi sekolah, lecturer lain pergi masjid, contoh, berbeza, dan apply different form. Jadi, 3 kumpulan dari ketiga-tiga lecturer akan apply accordingly lah. Ikut apa program dia lah kan? Tapi kami bagi sebenarnya mengikut pada program. Mengikut program. Jadi, program. kalau tiga yang apply untuk satu program ni boleh ke? Boleh, tapi maksudnya 1,000 tu kena share by tiga group. I see. Sebab kami bagi pada program. Okey. Dr. Masinda, Saya nak tanya kalau macam kursus tu tidak masuk dalam senarai semester depan macam mana? That's why yang tadi saya tunjuk yang pledge tu, kalau kursus tersebut telah bukan nobatkan di assign as a kursus sulam bagi jabatan atau program tersebut, kena pledge, kena beritahu kami. Katakan tidak dinamakan oleh fakulti ataupun department kursus tersebut adalah kursus bersulam, basically tak bolehlah nak mohon dana ni. Janji kena pledge dulu. Okey, baik. Terima kasih doktor. Okey, seterusnya. Seterusnya. Okey, seterusnya juga penambahbaikan, bukan penambahbaikan, which is this one objektif projek sulam ni dia kena hendaklah merangkumi sasaran
pembelajaran pelajar serta manfaat yang diterima oleh komuniti. Kena panjang sikit objektif. Dia bukan hanya objektif katakan untuk memberi awareness, kesedaran kepada komuniti sekolah. Full stop. Dia kena explain sikit lebih jelas kalau boleh. Okey. Kalau tak pun nanti pihak Kadin akan refer balik pada pensyarah, minta tolong pensyarah bagi jelas sikit dengan sasaran pembelajaran apa pelajar akan dapat dan apa manfaat yang diterima oleh yang dapat diterima oleh komuniti. Okey. Seterusnya untuk pendekatan sulam, ada 4 pendekatan sulam kan biasa yang dari sisi penyelaras yang dia biasa tengok form ni, tahulah memang ada form pendekatan ni, so kena detail up, kena betul-betul tahu pendekatan apa yang kita gunakan untuk melaksanakan aktiviti sulam ni. Seterusnya untuk perincian perbelanjaan, kalau boleh kami nak yang lebih terperinci tahu. Dia just planning, but kami tak nak ada yang item lain-lain tu. Itu bahaya ataupun susah untuk nanti bila persyarat untuk claim, untuk ada pun ada isu dengan kalau Bezek akan tanya apa ni yang lain-lain ni. Okay? So kalau boleh masa perancangan tu itself dah ada, kalau detail lah setiap satu item tu apa nak beli, apa keperluan dia sekian. Okay? Okey, contoh macam yang diberikan sebelah tu lah. Okey, seterusnya. Okey, ini pendekatan sulam secara langsung, secara tak langsung, secara advokasi dan berasaskan pendidikan. Okey, dan borang permohonan dana ni akan disemak oleh pihak Rustia di KLID. Saya kata tadi kalau katakan ada perkara yang perlu ditambah baik ataupun perlu ataupun yang kami lihat perlu dibetulkan, kami akan pulang balik pada pensyarah untuk kemaskan, lengkapkan, dan sebelum kami okey, sebelumnya di pihak tuan-puan rakan kena sokongan KJ terlebih dahulu, sokongan dekan, dan juga lepas tu hantar pada Rustia Kelly, kami akan cek dan disahkan oleh pihak saya dan juga pengarah Kelly sebelum mengatakan permohonan itu berjaya. Kami akan bagi semula untuk email mengatakan permohonan berjaya. So bila permohonan berjaya maksudnya nanti all the receipt kena simpan lah, kena tengok tarikh yang betul untuk membuatkan claim dia kemudian hari. Okey, seterusnya. Okey, ini borang untuk jika ada perubahan tarikh, perubahan komuniti yang kita select awal, kita kan kena hantar awal. So ada perubahan tarikh, perubahan komuniti, perubahan tempat, item pembelajaran sekian. So ada satu lagi form yang kena tuan-puan rakan-rakan semua isi untuk beritahu kami bahawa sebenarnya kami pledge hari itu masa sebelum buka semester patutnya Mei, tapi tak boleh, komuniti ni ada isu pula Mei, dia nak buat Jun. So kena inform kami how to inform, isi semula borang perubahan borang permohonan dana ni untuk inform kami mengatakan okey tuan rakan-rakan sebenarnya kursus ni akan dilaksanakan sulam pada bulan Jun, for example. Okey. Seterusnya. Okey, ini perbelanjaan yang dibenarkan, perbelanjaan yang tidak dibenarkan untuk masa membuat tuntutan. Okey. Perbelanjaan dibenarkan ialah barangan consumable, itu pakai habis, macam alat tulis, dengan juga barang yang contoh benih tanaman, barang bengkel semua ni, macam kertas. Okey. Alright, juga untuk makanan dan minuman dibenarkan, tapi masih tertakluk pada pekeliling UPM, Beza punya pekeliling, iaitu minum pagi petang RM6 per person, dan makan tengah hari ataupun malam RM15 jika 6 jam atau lebih. Okey. Manakala pembelajaran tidak benarkan, tak boleh beli aset, tak boleh beli untuk hadiah atau cenderhati, tak boleh beli untuk khidmat konsultansi, untuk homestay, penginapan, perjalanan tak boleh claim, betul semua. Dan juga pembelian boleh bukan staf UPM. So maksudnya staf UPM hanya yang boleh claim untuk tuntutan perbelanjaan tersebut. Okey. Ada tanya ke bahagian ni? Okey, seterusnya. Okey, permohonan dana dan tuntutan dana sulam UPM bagi semester pertama. Okey, semester pertama yang saya mention tadi, which is kalau
tapi untuk taliman ni semester kedua. Normally semester kedua selamat sikit lah sebab dia execution sulam tu berada pada the same tahun. So tak ada isu on the receipt yang tarikh ataupun tarikh yang bulan dan tahun. So kalau semester pertama digalakkan buat tuntutan sebelum 31 Disember sebab sistem kena capture that this receipt is actually buat ataupun pembelian berlaku pada tahun tersebut. Tapi juga kami benarkan juga katakan semester 1 tu dia nak buat minggu ke-10 lambat sikit. Tahun ni melibatkan Februari kan rasanya. So katakan nak buat minggu yang lambat sikit which is tahun depan, peruntukan tu akan digunakan peruntukan tahun 2027. So maksudnya receipt ni receipt bertahun bertarikh 2027. Kalau tak nanti tak boleh nak claim. Kalau claim pada tahun 2027, receipt tahun 2026, receipt 2026 tu tak boleh nak claim. Okey, kena ingat yang tu. Tapi inti untuk semester pertama lah. Untuk penyalaran sulam, make sure you clear about this sebab you akan handle your kawan sampai tahun depan kan. Penyalaran tinggal sampai Januari. Okey, seterusnya. Tapi taliman ni untuk tahun 2000 untuk semester 2. So selamat sikit lah. Okey, untuk Nak tata tanya. cara. Okey, sorry. Ya. Assalamualaikum. Ya, salam. Nak tanya, untuk penyalaran sulam ni kan, katalah fakulti saya ada buat 2 event sulam, peranan jabatan, peranan program. Jadi sebagai penyaras tu saya kena apa fungsinya? Maksudnya dia kena report ke saya ke ataupun dia kena dapatkan sign ke apa benda ke sebab saya pun baru lagi ni, tak tahu penyaras tu punya fungsi dengan jelas. So kalau ada 2 event for this semester, apa fungsi saya sebagai penyaras tu? Penyaras lebih pada orang tengah communicate between the faculty and the CAD lead. Okay, pada untuk di form di borang dana tu basically penyelaras tak terlibat. Tetapi mungkin pensyarah ni nak bertanya pada penyelaras macam ni nak isi ni. So nanti penyelaras boleh minta pada penyelaras sulam UPM itu Dr. Chong dan pun juga dibantu oleh Puan Iman minta contoh macam nak isi contoh terbaik pengisian borang permohonan dana ni. So nanti sebab sebenarnya penyelaras di peringkat fakulti sebagai kami punya ejen lah di ejen kami ejen untuk CAD lead untuk informkan pada pensyarah sebab kami ada mungkin satu fakulti ada beberapa pensyarah yang buat kursus sulam. Mereka akan supposedly dia suppose tanya penyelaras di fakulti terlebih dahulu isu-isu berkaitan how to apply, what the form needed, semua everything kepada penyelaras di fakulti. Tapi jika penyelaras fakulti tidak dapat menyelesaikannya, penyelaras fakulti boleh bertanya pada pihak Rusetia di CAD lead. Kita pun ada grup penyelaras kan, so boleh tanya di situ juga. Okey, Dr. Fendi boleh? Okey, boleh lah. Doktor, kalau saya boleh tambah sedikit, maksudnya komunikasi CAD lead dengan fakulti melalui penyelaras sulam. Sekiranya ada pertandingan-pertandingan, contohnya sulam Innovate, kita akan maklumkan kepada penyelaras untuk dihebahkan kepada fakulti. Right. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, saya Zohamri dari FBMK. Ada 2 soalan nak tanya. Okey, saya penyelaras untuk khusus sulam di fakulti. Okay. Untuk KOM 3433. Soalan saya yang pertama, adakah sulam ni untuk full time saja ataupun boleh 3 semester? Sulam juga dibuka oleh juga dibuka untuk 3 semester. Okey. Soalan kedua minta maaf doktor. Okey, soalan yang kedua, ini second time lah saya mengajar untuk sulam punya untuk sulam punya. Yang first time tu memang last year memang haywire lah. Sebab waktu tu saya ingat masalah dia adalah kami dah ada perancangan sebab saya ada 3 kumpulan waktu tersebut. Jadi bila ada 3 kumpulan, daripada awal lagi kita dah buat permohonan untuk permohonan dana lebih awal pada minggu yang kedua, ketiga macam tu. Tapi surat kelulusan untuk dapat tu sangat lambat. Lebih daripada minggu yang ke-10.
Jadi waktu tersebut kita nak buat permohonan dengan bas UPM. Bas UPM tak ada masalah dan tiada bayaran sebab dia pelajar full time. Tapi dia nak surat kelulusan. Sampai minggu yang ke-11 pun tak dapat lagi surat kelulusan daripada KIT. Jadi itu Dana nombor 2 pula. Kan? So Dana mungkin itu soalan yang pertama lah. So berapa lama masa saya nak tahu apabila kita dah lengkapkan kelulusan dapat supaya kita nak majukan surat kelulusan untuk kepilkan untuk permohonan bas. Itu yang pertama. Soalan yang kedua, apabila kita membuat pembelian untuk sulam, terutama yang dia kata tadi lah, buat banting dan sebagainya tadi kan, makanan, yang itu kita dah ikut dah. Adakah lecturer sendiri yang kena bayar sendiri atau kita boleh buat advance claim tuntutan tersebut? Ada 3 soalan lah, Dr. Mas. Okey, saya jawab yang pasal akhir sekali tu boleh? Okey, Boleh. nama dia tuntutan. Dia memang tak ada advance. Memang that is why one of the dia punya syarat, dia punya yang kena fokus ialah, bukan fokus, which is benda paling titik beratkan ialah pensyarah yang mengajar subjek sulam tersebut semua resit-resit disarankan atas nama tuan-puan, rakan-rakan semua. Okey, kita punya kelas, so kita yang beli dululah, dan kita guna resit tu untuk kita claim. Boleh juga digunakan oleh pembelian oleh pelajar, tapi ada certain form yang atau certain declaration yang rakan-rakan kena sertakan nanti masa nak buat claim. Nanti rasanya Puan Azrawan akan mention about that later. So yang tu memang tak ada advance, ada by claim. So untuk yang how long kita punya mengeluarkan surat kelulusan tu, kebiasaannya bila form tu dah lengkap, tak ada masalah tadi issue, dalam seminggu 2 minggu dah boleh rakan-rakan dah dapatlah surat kelulusan tersebut. Kebiasaannya. Sebab biasanya memang nak akan datang ke meja saya kita tengok tarikh tu daripada Rustia Kek Lead dengan kepada meja saya, dia dalam sehari 2 je. Dan tarikh yang form tu dihantar oleh pensyarah pun dalam katakan hari hantar Jumaat, saya terima form tu hari Selasa, dalam sekejap je. Saya rasa mungkin ada sedikit miscommunication ke penghantaran form doktor yang sebelum ni. Kami minta maaf, tapi jika katakanlah katakan happen it again, so boleh follow up dengan pihak Kek Lead ataupun minta tolong penyelaras, tanyakan kepada pihak Kek Lead mana form ni tak dapat dah 3-4 minggu tak dapat maklum balas. Okey? Boleh doktor? Boleh. Gitu. So harap tak jadi leh sebab kita kena hopefully 2 lah. kali postpone waktu tersebut sebab tak dapat surat kelulusan. So nanti boleh Tapi tak boleh berkomunikasi. ke benda tu sebab benda ni dia automatik kan, sebab memang kita dah assign untuk sulam. Kalau surat kelulusan maksudnya adalah surat kelulusan, bukan surat kelulusan tuntutan. Maksudnya kita nak surat kelulusan untuk melakukan aktiviti sulam saja. Kalau dapat diberi lebih awal. Surat kelulusan untuk buat aktiviti sulam. Macam mana Puan Wadi? Kita rasanya sebab yang tu pihak kenderaan nak. Baru dia boleh masukkan kita boleh tempah bas. Ataupun sebenarnya sebab kursus doktor dedicated untuk sebagai kursus sulam di fakulti ataupun di jabatan. Saya rasa kalau nak minta permohonan bas pada pihak bas, boleh minta sokongan daripada ketua jabatan ataupun dekan, sebab tak melibatkan dana lagi kan, tak melibatkan permohonan dana. Dia mengatakan kursus ni nak bawa student tersebut untuk ke community. So saya rasa doktor boleh minta sebab saya pun pernah ajar kursus sulam. Saya pernah tempah bas, which is normal HEPA punya form tu kan, tapi saya akan attach kelulusan PJ dan juga borang association tu kan, borang tu daripada iklim. Betul, dah dapat je. Tak melibatkan sebarang kelulusan daripada pihak Kek Lead lah. Jadi hanya sebab saya pun ada kursus macam ada buat lawatan sama belajar dengan pelajar juga. Memang kalau macam lawatan tersebut saya minta direct dengan
dekan. Dah dapat kelulusan tu sekejap je, dalam masa seminggu dah lulus. Sebab yang ni waktu bila tersebut kita ingat sulam, jadi kena dapat kelulusan berkit. Itu yang kat situ jadi ada salah faham. Tak, Tapi sebab kemudian bila dapat berkit tu sangat lambat, jadi kita ada masalah yang nak dapatkan bas. Itu je lah. sebab kalau kursus sulam sebenarnya doktor boleh minta pada KJ Dekan terus terus sebab sulam tu dedicated fakulti yang dedicatkan sulam subjek tu pada sulam kan, pada doktor. Ya. Okey. Okey, last soalan. Okey. Yang soalan? pertama tadi. Soalan apa? Lupa. Ya, sebab Trimester saya ke? memang mengajar, saya yang buat kursus ni Kom 34 ketiga, dan juga saya penyelaras dan juga macam anchor lah pada kursus ni. Jadi ada lecturer yang nak mengajar 3 semester. 3 semester ni dulu dipanggil program eksekutif. Jadi dia rujuk kat saya, jadi dia tanya saya, layak tak dia untuk mohon untuk sulam juga, ataupun dia buat program yang je lah, tanpa tanpa tuntutan atau macam mana? Okey, again sekali lagi, kursus-kursus yang didedicate sebagai kursus sulam adalah bawah tanggungjawab PTJ. Okey, katakan kursus tersebut, eksekutif tu memang PTJ kata, okey, kursus ni kursus yang sulam. So, dia ada service learning dalam subjek tersebut. So, nanti pihak pihak fakulti ataupun pihak doktor sendiri boleh pledgekan kursus tersebut pada pihak kami. So, kami aware this kursus boleh this kursus from this program boleh buat tuntutan. Kalau kami tak dapat maklumat tersebut, nanti kami tuntutan akan stranded lah. Itu faham doktor, itu untuk full time. Yang ini untuk 3 semester. Pelajar-pelajar yang dulu dia dulu kita ada satu yang PJJ, tapi yang ini 3 semester. So adakah dia layak ataupun tak perlu? Itu soalan saya. Layak, okey. Masih sama doktor, kalau kursus tu dedicated oleh fakulti sebagai kursus sulam, dia layak lah. Oh, tapi kalau pengajar tu orang luar? Okey, tak boleh. Maksudnya dia saya kena Ya, doktor claim kena dulu. claim. Ya, doktor kena Oh, claim. pergi pihak dia. Ya, okey. tapi kita ada satu form mengatakan acknowledgement lah, which is dituntut oleh Dr. Ali. Now yang claim kat iklim tu Dr. Zul Hamri contoh. Sebab ada certain form lah kat situ nanti. Alright, jelas. Okey, terima kasih Dr. Mas. Thank you. Okey, seterusnya kita serahkan pada yang Arif, Dr. Puan Nur Azirawani, sebab selain kita sebagai ketua seksyen pentadbiran di KLIT, Puan Wani juga sebagai ketua pegawai keuangan di KLIT. Okey, saya serah pada Puan Wani untuk slide seterusnya. Terima kasih Dr. Mas. Saya akan teruskan sesi taklimat ini berkenaan dengan tata cara tuntutan. Baik, untuk dana sulam ini dia berlaku secara pay and claim. Jadi, pemohon perlu mendahulukan duit terlebih dahulu dan membuat tuntutan melalui sistem e-claim. Ini adalah paparan sistem e-claim. Saya jangkakan semua pensyarah telah maklum. Cuma sedikit perbezaan untuk dana sulam ini di mana pemilihan jenis dana dan juga assignee perlu berkaitan dengan KIT kerana peruntukan itu di bawah KITLIT. Next. Assignee dan juga peruntukan tadi tu perlu pilih berkaitan dengan KIT. Yang kedua, dokumen yang wajib untuk dimuat naik. Yang pertama, surat kelulusan dana sulam. Kedua, tentatif aktiviti sulam. Dan ketiga, resip pembelian. Next. Antara perkara yang perlu dipatuhi untuk buat tuntutan, kita mohon agar pemohon dan pensyarah bersama yang disenaraikan sahaja yang dibenarkan untuk membuat tuntutan. Maksudnya penama-penama yang ada dalam surat kelulusan sahaja yang dibenarkan untuk membuat tuntutan melalui sistem e-claim. Yang kedua, resip pembelian hendaklah atas nama pensyarah atau pensyarah bersama yang penama-penama dalam surat kelulusan tu. Sekiranya pembelian atas nama pelajar,
pemohon perlu mengemukakan borang pendahuluan duit kepada pelajar. Ini adalah perakuan penerimaan dan pemberian duit kepada pelajar daripada pensyarah. Yang ketiga, resit pembelian hendaklah merupakan gambar resit asli lah yang jelas dan mudah dibaca. Salinan fotostat kita tak terima untuk tujuan muat naik. Yang ini ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak berza lah. Dan resit asal pembelian kita mohon untuk dihantar ke Ketlib secara hard copy. Dan untuk pemohon di UPMS boleh email kepada Urusserta Dana Sulam. Yang ini kita prepare kalau sekiranya tujuan pengauditan. Untuk yang keempat, tuntutan dibuat mengikut butiran pembelanjaan yang telah diluluskan. Sekiranya terdapat perubahan pada item, pemohon perlu mengemukakan borang pertukaran item untuk mendapatkan kelulusan daripada Ketlib. Ini mengambil kira yang kita rancang, kita peruntukkan item yang lain dan pada pelaksanaan sebenar berlakunya lain. So, kita mohon untuk isi borang pertukaran item ni. Yang kelima, tuntutan hanya boleh dibuat selepas aktiviti sulam selesai dan 2 laporan dihantar kepada Ketlib. 1 laporan dalam bentuk Google Sheet dan juga poster lah. Selagi mana kita tak terima kedua-dua ini, kita tak akan proses tuntutan yang dikemukakan. Yang keenam, untuk semester yang merentasi 2 tahun keuangan, tuntutan hendaklah dibuat mengikut tahun pelaksanaan aktiviti. Maksudnya sekiranya aktiviti itu dilaksanakan pada tahun 2026, semua tuntutan perlu dibuat pada tahun 2026. Next. Ini adalah contoh laporan dana, contoh laporan aktiviti sulam yang ini keperluan untuk kita hantar kepada pihak KPT. Yang kedua poster. Ini adalah poster. Template ini kita akan berikan kepada pemohon apabila dana ini diluluskan. Okey, setelah setahun pelaksanaan dana sulam ini, kita nampak ada beberapa isu dalam tuntutan. Yang pertama, kadar perbelanjaan makanan dan minuman tidak mengikut perkeliling UPM. Kita ada kadar yang telah ditetapkan di mana sekiranya aktiviti sulam itu kurang daripada 6 jam, dia perlu mematuhi kadar RM6. Sekiranya lebih, boleh up to RM15. Yang kedua, aktiviti sulam tidak dilaksanakan. Ini kita mengambil kira dana sulam yang kita dah luluskan, namun pelaksanaan aktiviti tidak dijalankan seperti yang dirancang. Jadi, tuntutan hanya layak diluluskan bagi aktiviti sulam yang berjaya dilaksanakan. Sekiranya dalam proses persediaan tu pemohon dah beli barang, tapi aktiviti tu tak dilaksanakan, maka tuntutan tu tidak kita akan tolaklah tuntutan tu. Yang ketiga, pertukaran item pembelian. Yang ini pembelian item tidak sama dengan butiran pembelanjaan yang telah diluluskan. Seperti yang saya maklumkan sebelum ini, sekiranya ada perubahan item, mohon untuk lengkapkan borang perubahan item, majukan kepada kita untuk kita luluskan dan kemudian boleh dimuat naik untuk tujuan tuntutan. Next. Ini adalah tuntutan yang kita tolak kerana item yang dituntut itu tak sama macam item yang diluluskan. Yang keempat, resit pembelian atas nama pelajar. Yang ini kita mohon
bukan tak boleh, kita faham kadang-kadang pensyarah memberikan duit kepada pelajar untuk beli-beli barang untuk aktiviti sulam. Jadi sekiranya resit tersebut atas nama pelajar, pemohon perlu melampirkan pengesahan pendahuluan duit kepada pelajar dan muat naik semasa membuat tuntutan. Next. Seterusnya, resit pembelian kabur. Resit pembelian yang dimuat naik dalam sistem perlu jelas dan mudah dibaca. Kalau tengok contoh yang sebelah tu, amount tak nampak. Jadi kita ada kes yang buzzer memang tolak kerana resit tu memang tak boleh dibaca. Jadi kita mohon bila dah ada resit, cepat-cepat ambil gambar lah. Next. Yang keenam, yang ini kita mohon kerjasama pemohon supaya pada resit tu ditulis sedikit keterangan penggunaan pembelian tu. Ini kita prepare sekiranya buzzer tanya ataupun bagi tujuan penauditan. Next, yang ketujuh, tuntutan melebihi 3 bulan. Untuk mana-mana tuntutan yang mana telah ditetapkan oleh pejabat buzzer, perlu buat tuntutan dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh resit. Jadi sekiranya pemohon lewat membuat tuntutan selepas 3 bulan, perlu mengemukakan surat justifikasi kelewatan dan lampirkan semasa membuat tuntutan. Yang ke-8, tuntutan melebihi jumlah kelulusan. Kita hanya luluskan berdasarkan dana yang diluluskan. Sekiranya ada lebih, baki tersebut adalah di bawah tanggungan pemohon. Next. Itu saja. Itu saja dari saya. Sekiranya ada kemusykilan, saya mohon untuk berhubung dengan saya, boleh dengan urus setia dana ataupun dengan Puan Syahidatul lah di Kek Lek. Ada soalan ke berkenaan dengan tuntutan? Maka ada permintaan untuk kongsi slide ni selepas sesi perkongsian. Boleh. Boleh. Akan sharekan. Ada sebarang persoalan lagi ke? Assalamualaikum Puan, nak tanya. Salam. Bidang permohonan pendahuluan kepada pelajar tu kita dapatkan daripada AISO ke ataupun macam mana tu? Kita ada sediakan. Oh, ada sediakan. Okey, itu saja. Terima kasih. Ada lagi ke? Tak ada, Dr. Mas. Tak ada, semua clear? Tak ada ni? Tak ada soalan lagi ya? Penyelaras sulam fakulti yang baru dilantik, ada isu, ada masalah, ada nak tanya? Tak ada, Dok. Tak ada, Doktor. Tapi Saya okey je. so since pun kita dah ada group kan, so nanti apa-apa persoalan boleh tanya di situ juga sebenarnya. Garis panduan tuntutan ni juga kita akan lampirkan bersekali dengan surat kelulusan dana. So mohon penyelaras di fakulti, penyelaras sulam di fakulti, mohon supaya beritahu pensyarah yang mengajar kursus sulam ni untuk mula apply lah, apa tuntutan ni, mulakan isi form permohonan dana ni, sebab kena hantar awal kan, so boleh mula isi. Kalau ada masalah untuk pengisian tu boleh, dan kami ada boleh tolong segera awal lah. Boleh sampai kepada pensyarah yang yang terlibat dengan kursus sulam ni. Sebab saya tahu ada juga penyelaras sulam di fakulti yang tidak mengajar kursus sulam di fakulti. So kena engage lah dengan pensyarah-pensyarah yang mengajar sulam di fakulti. Itu antara tugas penyelaras sulam di fakulti.
Termasuk macam Puan Wani mention tadi, jika ada sebarang hebahan pertandingan sulam di peringkat nasional, biasanya Puan Iman ataupun Dr. Chong sendiri akan share dekat grup. So mohon penjelas sulam panjangkan kepada pensyarah-pensyarah di fakulti. Okey. Okey, saya rasa itu saja. Bila tak ada pertanyaan lain. Okey, saya rasa boleh ada Puan Nur Iman Sofia ada words nak ni. Puan Iman kalau urusia sulam membantu Dr. Chong untuk menguruskan perancangan sulam dan juga urusan dana ni. Okey, Puan Nur Iman ada apa-apa ni kata-kata pesanan. Okey, Assalamualaikum. Okey, setakat ni tak ada apa-apa pesanan lah. Apa-apa sebarang pertanyaan atau makluman boleh je kontak saya direct. Saya insyaAllah saya akan bantulah mana yang diperlukan. Itu sahaja. Okay, terima kasih. Okay, saya kira bila tak ada apa-apa isu ni, tak ada so far for now tak ada lagi tak ada isu di webinar ni. So saya rasa sekian saja sesi webinar bagi taklimat mastering dana sulam education.